Ya Allah, aku rasa macam menyesal. Kenapalah daripada dulu tak kenal sabun ni. Korang tengok. Ni adalah baju-baju yang aku dah kira dah susun-susun cantik-cantik letak dalam beg. Nak buang ataupun nak jadikan dia sebagai kain buruk. Sebab dah nampak macam tak ada harapan korang. Dah macam-macam sabun dah aku cuba sebelum ni. Sental ke, rendam ke. Banyak hari tak jalan. Tapi lepas cuba sabun badan ni, beranikan diri beli. Rasa macam takut rugi kan. Tapi kena juga cuba. Sebab apa? Sayang tengok baju macam ni nak jadikan kain buruk. Tapi sebelum ni nak guna sabun lain takut luntur. Sebab baju kan baju berwarna. Tapi lepas aku guna sabun badan ni, hanya rendam satu malam saja, korang tengok dia punya hasil macam mana. Masya Allah. Amat-amat terkejut lah. Baju dah kembali macam asal. Dah nampak cantik. Nampak macam baju baru. Semua kesan-kesan dekat baju anak aku dah tak ada. Termasuk kesan tek lalat, kesan minyak. Semua dah tak ada. Semua clear. Tengok tu. Aku siap belik-belik lagi nak confirmkan. Jadi memang sabun badan ni terbaik lah. Terima kasih sabun badan sebab bagi baju anak saya kembali kepada asal.